Saiznya terlalu besar untuk menantunya, menyebabkan anak perempuannya selalu mengeluh kesakitan setiap kali mereka bersama. Ibu, Khairul dah cuba berhati-hati, tapi tetap tak boleh. Pengakuan Khairul yang gementar itu membuatkan Puan Salmah mengeluh panjang. Akhirnya, dia membuat satu keputusan. Khairul, boleh ibu tengok sendiri? Serta-merta Khairul terkejut dan bingkas bangun dari kerusinya. Ibu, apa maksud ibu? Tetapi Puan Salmah mendekat selangkah dan berbisik, ini demi Yasmin. Percayalah pada ibu. Dan kebenaran pun terungkap di depan mata ibu mentuanya itu. Apa normal saiznya sebesar ini? Serentak dengan rasa terkejutnya, naluri wanitanya yang telah lama terpendam selama 6 tahun turut bangkit semula. Pada akhirnya, kedua-duanya membuka pintu terlarang yang tidak mungkin dapat ditutup kembali. Sebelum video dimulakan, langganan dan tanda suka anda akan menjadi pendorong semangat yang besar bagi saya. Mari kita mulakan ceritanya. Jam 11 malam, suasana hening menyelubungi bilik tidur pasangan pengantin baru itu. Yasmin, 26 tahun, duduk di birai katil, menggenggam kedua-dua tangannya dengan erat. Walaupun sudah 6 bulan berkahwin, saat-saat seperti ini masih terasa menakutkan baginya. Apabila bunyi pancuran air dari bilik mandi berhenti, bahu Yasmin terhinjut sedikit. Khairul, 29 tahun, keluar sambil mengeringkan rambutnya dengan tuala. Melihat isterinya yang tegang, riak wajahnya turut menjadi muram. Yasmin, kalau awak penat, tidur sajalah, tak apa, kata Khairul dengan berhati-hati. Namun, Yasmin menggelengkan kepalanya. Tak apalah, bang. Khairul duduk di sebelah isterinya dan memeluk bahunya dengan lembut. Dia dapat merasakan tubuh Yasmin mengeras seketika, tetapi dia bergerak dengan lebih perlahan. Aku tak akan paksa kau, anggap saja santai. Namun, saat pakaian Khairul tertanggal dan tubuhnya terdedah, wajah Yasmin menjadi pucat. Macam mana aku nak terima benda tu? Yasmin menggumam perlahan. Setiap kali melihat saiz Khairul yang luar biasa itu, dia merasa putus asa. Maafkan abang, Yasmin, abang pun tak boleh buat apa-apa, kata Khairul dengan wajah kesal. Bukan salah abang, saya yang kena sesuaikan diri, balasnya sambil memaksa diri untuk senyum. Walaupun di dalam hatinya dia sangat ketakutan. Khairul mendekati isterinya dengan lebih berhati-hati. Abang akan buat perlahan-lahan, kalau sakit, bagi tahu saja. Yasmin mengangguk, tetapi tubuhnya sudah kaku kerana tegang. Khairul mula menanggalkan pakaian isterinya dengan lembut. Yasmin memejamkan matanya rapat-rapat, mempersiapkan diri untuk kesakitan yang bakal tiba. Masa berlalu agak lama. Di dalam bilik yang sunyi itu, sesekali terdengar rintihan perlahan. Itu bukanlah suara kenikmatan, sebaliknya suara menahan kesakitan. Malam semakin larut. Ketika jarum jam menunjukkan tengah malam, keheningan kembali menyelubungi bilik. Yasmin bangkit dengan terhuyung hayang. Kakinya terasa lemah. Saya ke bilik air dulu. Suaranya lebih halus dan bergetar daripada biasa. Luluh hati Khairul melihat keadaan isterinya. Cara Yasmin berjalan jelas sekali menunjukkan dia tidak baik-baik saja. Sebaik sahaja pintu bilik air ditutup. Khairul merenung siling dan mengeluh panjang. Di dalam bilik air, Yasmin menatap cermin. Wajahnya yang pucat dan matanya yang basah terpantul di situ. Sampai bila aku harus macam ni? Yasmin menggumam perlahan sambil membasuh mukanya dengan air sejuk. Dia mengambil ubat penahan sakit dari laci dan menelannya. Kini, dia tidak boleh tidur tanpa ubat itu. Sementara itu, di dalam bilik tidur, Khairul diselubungi rasa bersalah. Isteri yang dicintainya terpaksa menderita sebegini kerana fizikal semula jadinya. Dia sudah mencari pelbagai cara di internet, tetapi tiada penyelesaian yang benar-benar berkesan. Apa yang patut aku buat? Gumam Khairul. Jika dia mengajak isterinya berjumpa doktor, Yasmin pasti akan malu. Tetapi dia juga tidak boleh membiarkan situasi ini berterusan. Yasmin kembali ke katil selepas keluar dari bilik air. Abang tidurlah dulu. Yasmin, abang betul-betul minta maaf. Kan, saya dah kata tak apa-apa. Namun, suara Yasmin penuh dengan keletihan. Malam itu, mereka tidur saling membelakangi. Terdapat satu masalah yang tidak dapat diselesaikan di antara mereka, walaupun mereka saling mencintai. Keesokan paginya, Yasmin sedang bersolek di hadapan meja solek. Dia cuba menutup wajahnya yang pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya. Dia buntu memikirkan bagaimana harus menjawab soalan rakan-rakannya di pejabat tentang kehidupan pengantin barunya. Di sisi lain, Khairul juga melangkah dengan berat menuju ke pejabatnya.
Bayangan isterinya yang kesakitan semalam terus terngiang-ngiang di benaknya. Semasa makan tengah hari, seorang rakan sekerja mendekati dan menegur, "Khairul, kau pengantin baru tapi muka muram semacam je." "Ah, penat sikit je," jawab Khairul sambil memaksa diri untuk senyum, walaupun hatinya terasa berat. Kepada siapa dia boleh menceritakan masalah seperti ini? Malam itu, ketika pulang ke rumah, mereka makan malam dalam suasana yang canggung. Mereka saling mencintai tetapi merasa semakin jauh. Yasmin berfikir dalam hati, kalaulah aku boleh ceritakan masalah ni pada seseorang, alangkah leganya, tetapi kepada siapa dia boleh menceritakan hal yang begitu sensitif. Beberapa hari berlalu, tetapi situasinya tidak bertambah baik. Malah, penderitaan Yasmin semakin teruk. Seminggu kemudian, pada petang Sabtu, Yasmin menziarahi rumah ibunya, Puan Salmah. Puan Salmah, 52 tahun, telah tinggal sendirian selama 6 tahun selepas suaminya meninggal dunia. Sejak anak perempuannya melangkah masuk ke pintu depan, dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Anaknya yang biasanya menyapa dengan suara ceria dan penuh semangat, hari ini hanya menundukkan kepala sedikit tanpa bermaya. "Selamat datang, Yasmin," sapa Puan Salmah dengan ramah, tetapi tiada keceriaan di wajah Yasmin. Langkah anaknya menuju ke ruang tamu juga kelihatan lebih berhati-hati dan perlahan daripada biasa. Terutamanya ketika duduk di sofa, caranya memusingkan badan sedikit dan duduk perlahan-lahan kelihatan jelas di mata Puan Salmah. Puan Salmah adalah seorang ibu yang telah membesarkan anaknya selama hampir 30 tahun. Dia mempunyai pemerhatian tajam yang tidak akan terlepas pandang perubahan sekecil apapun pada Yasmin. Sambil menyediakan teh, Puan Salmah terus memerhatikan anaknya. Biasanya Yasmin akan mengikutinya ke dapur untuk membantu, tetapi hari ini dia hanya duduk diam di sofa sambil merenung kosong keluar tingkap. "Yasmin, nampak penat sangat kamu ni. Ada masalah ke?" tanya Puan Salmah dengan berhati-hati sambil meletakkan teh di atas meja. Bahu Yasmin terhinjut. "Tak ada apa-apalah, Bu. Cuma kerja sibuk sikit." Namun, semangat yang biasanya ada dalam suara Yasmin telah hilang. Puan Salmah terus tahu bahawa anaknya berbohong. Dia tahu semua tabiat khas Yasmin apabila berbohong, mengelak dari bertentang mata, bermain-main dengan jarinya dan suaranya yang menjadi lebih perlahan. "Yasmin, jangan tipu ibu. Macam ada yang tak kena dengan badan kamu." Suara Puan Salmah yang hangat tetapi tegas membuatkan mata Yasmin berkaca-kaca. Emosi yang ditahannya seakan-akan mahu meletup. Puan Salmah mendekati anaknya dan memeluk bahunya dengan lembut. Apabila kehangatan tubuh ibunya terasa, Yasmin akhirnya membuka mulut. "Ibu, cerita ni memalukan sangat." Mendengar suara Yasmin yang bergetar, Puan Salmah menunggu dengan sabar. Dia boleh meneka apa yang bakal dikatakan, tetapi dia mahu anaknya mengatakannya sendiri. Selepas beberapa ketika, Yasmin menundukkan kepalanya dalam-dalam dan berkata, "Abang Khairul, saiz dia macam terlalu besar. Setiap kali, sakit sangat sampai saya tak tahan." Mata Puan Salmah terbeliak seketika. Dia tidak terus faham apa yang dikatakan anaknya, tetapi dia segera memahami situasinya. Bagaimanapun, dia juga seorang wanita yang pernah melalui zaman muda. Namun, di sudut hatinya, satu perasaan aneh mula menyelinap, rasa ingin tahu sebagai seorang wanita yang telah dilupakannya selama 6 tahun hidup sendirian. "Oh, jadi ini masalahnya." Wajah Puan Salmah sempat memerah. Tetapi melihat ekspresi penderitaan anaknya, dia tahu ini bukan masanya untuk panik. "Jadi, sebab ni kamu nampak menderita sangat. Dah cuba jumpa doktor?" "Macam mana saya nak jumpa doktor bincang hal macam ni? Malulah." Yasmin menggelengkan kepala. Puan Salmah memeluk anaknya erat-erat dan mengusap belakangnya dengan lembut. "Tak apa Yasmin, ibu akan cuba cari jalan." Namun Puan Salmah sendiri juga buntu. Jalan apa yang boleh dia temukan? Anehnya, rasa ingin tahu terhadap menantunya, Khairul, mula timbul. Rasa ingin tahu tentang betapa besarnya saiz itu sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Puan Salmah menelefon menantunya. "Khairul, kalau ada masa, datanglah ke rumah ibu." Dari telefon kedengaran nada kebingungan Khairul. "Ibu, saya ada buat salah ke?" "Bukan. Ada perkara ibu nak bincang tentang Yasmin. Penting, jadi kamu kena datang." Nada serius Puan Salmah membuatkan Khairul semakin cemas. Dia berfikir, jangan-jangan isterinya menceritakan masalah mereka kepada ibunya.
Keesokan malamnya, Khairul teragak-agak lama di hadapan pintu rumah Puan Salmah. Dia mengangkat tangannya untuk menekan loceng, kemudian menurunkannya lagi berulang kali. Masuklah Khairul. Wajah Puan Salmah yang membuka pintu kelihatan lebih serius daripada biasa. Hari ini dia memakai blaus biru muda dan skirt hitam, malah menyemburkan minyak wangi yang lembut. Duduk di ruang tamu, Khairul meletakkan tangannya di atas lutut dan hanya merenung lantai. Puan Salmah melihat menantunya dan merasakan bahawa dia juga sangat menderita. Khairul, ibu dah dengar cerita dari Yasmin. Tubuh Khairul terkejut. Ibu itu, suaranya bergetar. Tak apa. Tapi Yasmin sangat menderita. Khairul menundukkan kepalanya dalam-dalam. Maafkan saya, ibu. Saya dah cuba berhati-hati, tapi tak boleh. Puan Salmah menatap menantunya sejenak lalu dengan hati-hati berkata, dah cuba cara lain. Saya dah cari di internet dan ada sebut pasal doktor, tapi Yasmin malu. Pandangan Khairul dipenuhi kebimbangan yang tulus. Melihat itu, satu idea berani melintas di fikiran Puan Salmah. Khairul, boleh ibu tengok situasinya secara langsung? Ibu, apa maksud ibu? Khairul yang terkejut cuba berdiri, tetapi Puan Salmah menghalangnya dengan isyarat tangan. Ibu lebih tahu tentang tubuh wanita, jadi ibu boleh cari jalan macam mana supaya Yasmin tak terlalu sakit. Apabila Puan Salmah mendekat, Khairul berganjak ke hujung sofa. Ini tak boleh, Bu. Suaranya bergetar, tetapi dia tidak dapat menolak dengan mudah di hadapan renungan memohon Puan Salmah. Ini betul-betul hanya demi Yasmin, tanya Khairul. Puan Salmah mengangguk. Tentu saja, apa lagi alasannya? Namun, di dalam hatinya, perasaan lain sudah mula bergelojak. Khairul berfikir lama lalu akhirnya mengangguk. Jika ini benar-benar demi Yasmin, renungan mata Puan Salmah berubah. Ya, ini demi Yasmin. Puan Salmah duduk di sebelah Khairul dan meletakkan tangannya di bahu menantunya itu. Haruman hangat tubuhnya menyentuh hidung Khairul dan tubuh Khairul bergetar halus. Ini rahsia kita berdua. Hanya kita yang tahu. Bisikan nafasnya yang menyentuh leher Khairul membuatkan jantungnya berdebar kencang. Sentuhan Puan Salmah menjadi semakin berani. Sambil membuka butang kemejanya, dia menggumam, badan kamu tegap. Khairul terkejut, tetapi anehnya dia tidak merasa rimas. Ibu, cukuplah. Namun sentuhan tangan Puan Salmah sudah tidak dapat dihentikan. Ini. Demi Yasmin, kata Puan Salmah. Khairul tidak mampu lagi menolak, tapi ini terlalu. Mulutnya menolak, tetapi tubuhnya memberi reaksi sebaliknya. Akhirnya, Khairul memeluk Puan Salmah. Khairul. Bertenang, kata Puan Salmah, tetapi dia sendiri sudah terbawa oleh nalurinya. Setibanya di bilik tidur, Khairul membaringkannya dan mula menanggalkan pakaiannya. Jangan. Tapi saya tak tahan lagi. Mereka terus meminta maaf dan berkonflik, tetapi tidak dapat berhenti. Akhirnya, kedua-duanya hanyut dalam kenikmatan. Bilik tidur yang sunyi hanya diisi oleh nafas yang tercungap-cungap dan cahaya senja menyinari tubuh mereka yang terjalin. Selepas semuanya berakhir, Khairul tercungap-cungap menatap siling. Ibu, apa yang saya dah buat ni? Apabila akal sihatnya kembali, rasa bersalah mula menyerangnya. Puan Salmah juga diselubungi perasaan yang rumit. Kita betul-betul dah buat kesilapan besar. Khairul memegang kepalanya sambil menyalahkan diri sendiri. Macam mana kalau Yasmin tahu? Puan Salmah meletakkan tangannya di bahu Khairul. Ini bukan salah kamu seorang. Aku pun sama. Namun, kedua-duanya tahu bahawa perkara ini tidak akan pernah boleh dianggap tidak berlaku. Dalam perjalanan pulang, Khairul terus menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi pada masa yang sama, sensasi hebat yang baru sahaja dirasainya masih begitu nyata. Puan Salmah yang sendirian di rumah juga diselubungi penyesalan. Tetapi dia tidak dapat menafikan perasaan kepuasan yang dirasainya selepas 6 tahun. Malam itu, Khairul tidak dapat tidur. Walaupun setelah kembali ke rumah, di sisi Yasmin yang sudah terlelap, dia hanya merenung siling sambil menyalahkan diri sendiri. Aku memang gila buat perkara macam tu pada ibu mentua aku, gumam Khairul perlahan. Namun, di sisi lain, sensasi hebat petang tadi masih terasa di tubuhnya. Sangat berbeza dengan hubungannya selama 6 bulan ini yang sentiasa penuh dengan kehati-hatian. Melihat Yasmin yang tidur di sebelahnya, rasa bersalahnya semakin besar. Macam mana aku boleh buat macam tu di belakang isteri aku yang tidur nyenyak ni? Sementara itu, Puan Salmah juga diselubungi perasaan rumit di apartmennya yang sunyi. Berdiri di hadapan cermin, dia menatap tubuhnya. Bahagian-bahagian yang disentuh Khairul masih terasa hangat.
Kehangatan tubuh seorang lelaki dan nafasnya yang berat selepas 6 tahun terasa begitu nyata. Perkara macam ni tak boleh berlaku lagi, gumam Puan Salmah, tetapi hatinya berkata sebaliknya. Sejujurnya, keinginan untuk mengalami saat seperti itu lagi mula bergelojak. Keesokan paginya, Khairul duduk berhadapan dengan Yasmin semasa sarapan. "Abang semalam pergi rumah ibu." "Ya," tanya Yasmin dengan ceria. Sudu di tangan Khairul bergetar. "Ya, sekejap saja." Khairul cuba bertenang. "Bual apa je? Cuma cakap dia risaukan awak." Khairul tidak dapat menatap mata polos isterinya. Yasmin tidak menyedari keanehan suaminya. Suara Khairul semakin perlahan kerana rasa bersalah telah berbohong. Di kepalanya, detik-detik intim bersama Puan Salmah terus terlintas. Malam itu, dalam hubungannya dengan Yasmin, Khairul menjadi lebih berhati-hati. Rasa bersalah atas apa yang berlaku dengan ibu mentuanya semalam sangat besar. Seminggu berlalu. Tetapi baik Khairul mahupun Puan Salmah tidak dapat melupakan kejadian hari itu. Khairul tidak dapat fokus di pejabat dan Puan Salmah semakin merasa kesepian apabila bersendirian. Terutamanya Puan Salmah, nafsunya sebagai wanita yang terlupakan selama 6 tahun, telah bangkit sepenuhnya. Dia ingin merasakan kembali perasaan hebat yang diperolehinya daripada Khairul. Akhirnya, Puan Salmah menghantar mesej kepada Khairul. "Khairul, kalau ada masa, datanglah sekejap. Ada perkara perlu dirujuk tentang Yasmin." Jantung Khairul berdebar kencang menerima mesej itu. Walaupun katanya untuk merujuk, dia tahu apa maksudnya. "Aku tak boleh pergi, ini salah." Khairul bergelut dengan dirinya sendiri, tetapi akhirnya dia tetap pergi ke rumah Puan Salmah. Ada satu tarikan yang tidak mampu ditolaknya. Setibanya di rumah Puan Salmah, Khairul teragak-agak sejenak sebelum menekan loceng. "Masuklah, Khairul." Penampilan Puan Salmah yang membuka pintu berbeza dari biasa. Solekan lebih rapi dan dia memakai gaun yang cantik. "Ibu, nak rujuk apa? Duduklah, minum teh dulu." Puan Salmah memimpin Khairul ke ruang tamu, tetapi kedua-duanya tidak berminat dengan teh. Keheningan yang canggung menyelubungi mereka sambil mereka saling menyedari kehadiran satu sama lain. "Khairul, macam mana keadaan Yasmin selepas kejadian hari itu?" Puan Salmah memulakan perbualan. "Nampaknya dah lebih baik," jawab Khairul. "Alhamdulillah, maknanya bantuan ibu bergunalah." Ada nada kepuasan tipis dalam suara Puan Salmah. "Tapi nampaknya sekali-sekala perlu diperiksa lagi," kata Puan Salmah sambil menatap Khairul. Jantung Khairul mula berdegup lebih kencang. "Ibu, apa maksudnya?" "Kamu tahu kan apa maksud saya?" bisik Puan Salmah sambil mendekati Khairul. Khairul cuba berdiri, tetapi kakinya terasa lemah. "Ibu, jangan macam ni. Hari tu kan yang terakhir. Tapi kamu pun asyik fikirkan pasal tu kan?" Tangan Puan Salmah mendarat di bahu Khairul. Saya betul-betul." Khairul cuba menolak, tetapi haruman minyak wangi Puan Salmah menusuk hidungnya. Kenangan intim dari hari itu kembali muncul. "Sekali lagi saja betul-betul yang terakhir," bisik Puan Salmah di telinga Khairul. Akal sihat Khairul kembali goyah. "Tak boleh, kalau Yasmin tahu." "Yasmin sekarang di pejabat, dia tak akan tahu." Sentuhan tangan Puan Salmah menjadi semakin agresif. Khairul cuba melawan buat kali terakhir, tetapi sudah terlambat. Seperti sebelumnya, dia tewas pada godaan kenikmatan. "Ibu, ini betul-betul yang terakhir." "Ya, betul-betul yang terakhir." Tetapi kedua-duanya tahu bahawa ini mustahil menjadi yang terakhir. Masa berlalu agak lama. Sekali lagi mereka melintasi batas terlarang. Dan selepas selesai, mereka kembali diselubungi rasa bersalah yang sama. Namun kali ini, rasa puas lebih besar daripada rasa bersalah. Mereka terpaksa mengakui bahawa mereka telah benar-benar jatuh ke dalam perasaan ini. "Khairul, nampaknya kita betul-betul menuju ke jalan yang tak boleh berpatah balik," kata Puan Salmah sambil bersandar di pelukan Khairul. "Ya, Bu. Tapi rasanya saya tak boleh berhenti sekarang." Khairul juga mengaku dengan jujur. Di antara mereka berdua kini ada perasaan mendalam yang melangkaui hubungan fizikal semata-mata. Sebulan berlalu, pertemuan Khairul dan Puan Salmah menjadi semakin kerap. Pada mulanya dengan alasan konsultasi untuk Yasmin, tetapi sekarang alasan itu pun menjadi tidak bermakna. Kedua-duanya tidak dapat bertahan sehari pun tanpa satu sama lain. Mereka sudah terlalu dalam terjerat. Khairul hampir setiap hari mengunjungi rumah Puan Salmah. Selepas pulang kerja, waktu makan tengah hari, malah pada waktu subuh pun mereka bertemu. Ia sudah melangkaui tarikan fizikal. Mereka benar-benar jatuh cinta. "Ibu,
Suatu hari, suara Khairul yang memanggil Puan Salmah penuh dengan kerinduan. Khairul, pandangan Puan Salmah pada Khairul juga sudah benar-benar berubah. Perasaan sebagai seorang lelaki dan wanita melangkaui hubungan mentua dan menantu meluap-luap. Saya betul-betul dah jadi pelik. Rasa macam nak gila kalau tak jumpa ibu sehari, bisik Khairul sambil menarik Puan Salmah ke dalam pelukannya. Aku pun sama. Adakah ini yang dinamakan cinta? Puan Salmah juga keliru dengan perasaan tulus yang dirasainya selepas 6 tahun. Namun, di tengah-tengah waktu manis mereka, muncul pengganggu yang tidak dijangka. Suatu hari, ketika Puan Salmah sedang membeli belah di pasar raya, seseorang memanggilnya dari belakang. Puan Salmah, betul ke ni Puan Salmah? Apabila berpaling, dia melihat bekas rakan sekerjanya, Encik Hamid. Encik Hamid, 55 tahun, telah hidup sendiri selama 2 tahun selepas isterinya meninggal dunia. Encik Hamid, buat apa kat sini? Sapa Puan Salmah dengan ramah. Saya pun baru pindah ke kawasan sini. Kebetulan pula nampak Puan. Ada perasaan istimewa dalam pandangan Encik Hamid. Sebenarnya, dia sudah lama tertarik pada Puan Salmah. Wah, maknanya kita berjiranlah sekarang. Seronok jumpa Encik. Puan Salmah, kalau ada masa, apa kata kita minum kopi? Tawar Encik Hamid dengan berhati-hati. Puan Salmah ragu-ragu sejenak, tetapi tiada alasan untuk menolak. Boleh, Encik. Di kafe, Encik Hamid memulakan perbualan serius. Puan tak susah ke hidup seorang diri. Dah biasa dah, Encik. Saya dah 2 tahun sendiri lepas isteri meninggal. Rasa sunyi sangat. Puan pula macam mana? Kata-kata Encik Hamid mempunyai makna yang mendalam. Kadang-kadang memang rasa sunyi, jawab Puan Salmah jujur. Namun sekarang ada Khairul, jadi dia sama sekali tidak merasa kesepian. Puan ada niat tak untuk habiskan sisa hidup bersama saya? Encik Hamid akhirnya mendedahkan niatnya. Encik, bukan sampai nak kahwin lagi, tapi sekurang-kurangnya kita boleh saling menemani. Puan Salmah terkejut. Itu adalah tawaran yang tidak dijangka. Maaf kalau saya tiba-tiba cakap macam ni, tapi tolong fikirkan perlahan-lahan. Malam itu, Puan Salmah menceritakan hal ini kepada Khairul. Apa? Siapa yang ajak ibu kahwin lagi? Wajah Khairul serta-merta berubah masam. Bukan sampai kahwin, cuma ajak hidup bersama. Tak boleh. Khairul bertindak balas dengan keras. Dia sendiri terkejut dengan rasa cemburu yang begitu kuat. Khairul, jangan emosi sangat. Aku akan tolak. Mestilah ibu kena tolak. Saya tak boleh biarkan ibu dirampas oleh lelaki lain. Pengakuan Khairul membuatkan Puan Salmah terkejut. Khairul, ibu, saya betul-betul cintakan ibu. Sekarang alasan demi Yasmin dah tak perlu lagi. Khairul menggenggam tangan Puan Salmah erat-erat. Mula-mula saya fikir ini cuma tarikan fizikal, tapi sekarang saya yakin saya tak boleh hidup tanpa ibu. Mata Puan Salmah berkaca-kaca. Aku pun cintakan kau. Khairul. Kedua-duanya saling berpelukan. Tidak perlu lagi bersembunyi atau mencari alasan. Itu adalah saat di mana mereka mengesahkan cinta sejati mereka. Namun, Encik Hamid tidak mudah menyerah. Beberapa hari kemudian, dia sudah menunggu di depan rumah Puan Salmah. Puan Salmah, dah fikirkan tawaran saya? Maaf, Encik Hamid. Saya rasa belum masanya. Fikirkan perlahan-lahan, saya boleh tunggu. Encik Hamid menyerahkan sejambak bunga. Dan hujung minggu ni saya tahu ada restoran yang bagus. Sudikah Puan pergi bersama? Sebelum Puan Salmah sempat menjawab, pintu lobi apartmen terbuka. Khairul muncul. Oh, selamat petang. Sapa Khairul pada Encik Hamid. Encik Hamid menatap Khairul dengan curiga. Selamat petang. Saya kawan kerja lama Puan Salmah. Kalau boleh tahu, Encik ni? Saya Khairul. Saya menantu dia, jawab Khairul dengan sopan. Tetapi di dalam hatinya, kemarahan membara. Lelaki ni bawa bunga untuk wanita aku. Oh, menantunya. Selamat berkenalan. Encik Hamid menyapa, tetapi Khairul membalasnya dengan dingin. Puan Salmah. Saya tunggu jawapan Puan. Selepas Encik Hamid pergi, Khairul bertanya pada Puan Salmah, apa yang lelaki tu nak buat pada ibu? Bertenang, Khairul, kan aku dah cakap aku akan tolak. Tapi macam mana kalau dia asyik ikut ibu macam tu? Nanti hubungan kita boleh kantoi. Kebimbangan Khairul masuk akal. Kerana Encik Hamid, rahsia mereka boleh terbongkar. Jadi apa yang patut kita buat? Puan Salmah turut berfikir. Ibu kena tolak dia dengan tegas. Kemudian Khairul menatap Puan Salmah dan berkata, saya tak akan pernah lepaskan ibu. Saya tak akan biarkan mana-mana lelaki rampas ibu.
Hati Puan Salmah berdebar mendengar tekad kuat Khairul. Dia gembira ada lelaki yang begitu menginginkannya. Namun pada masa yang sama, dia juga cemas. Dia tidak tahu bagaimana situasi rumit ini akan berakhir. Encik Hamid tidak mudah berputus asa. Walaupun ditolak, dia terus berada di sekitar Puan Salmah mencari peluang. Dalam proses itu, dia mula menyedari keanehan, sebuah kereta milik seorang lelaki muda yang sering kelihatan di depan rumah Puan Salmah. Dan setelah mengetahui bahawa lelaki itu adalah menantu Puan Salmah, kecurigaannya semakin besar. Suatu petang, ketika Encik Hamid lalu di sekitar rumah Puan Salmah, dia menyaksikan adegan yang menentukan. Di pintu masuk apartmen, Khairul dan Puan Salmah sedang berpelukan. Itu bukan sekadar sapaan biasa, melainkan pelukan mesra layaknya sepasang kekasih. Wajah Encik Hamid serta-merta berubah. Apa benda ni, menantu dengan ibu mentua? Pemandangan yang sukar dipercayai, tetapi dia melihatnya dengan jelas. Malam itu, Encik Hamid menelefon Puan Salmah. Puan Salmah, boleh kita jumpa sekejap? Ada perkara penting saya nak bincang. Puan Salmah merasa cemas mendengar nada suara Encik Hamid yang berbeza dari biasa. Tentang apa ya, Encik? Nampaknya kena bincang berdepan, bukan melalui telefon. Keesokan harinya di kafe, ketegangan terasa di antara mereka. Encik Hamid memulakan perbualan. Puan Salmah, semalam saya nampak. Nampak apa, Encik? Tanya Puan Salmah panik, tetapi dia sudah tahu jawapannya dari renungan Encik Hamid. Puan sedang bersama menantu Puan. Wajah Puan Salmah memucat. Encik, itu, Puan Salmah, saya bukan orang bodoh. Saya nampak dengan jelas. Suara Encik Hamid mula diwarnai kemarahan. Jadi sebab ni Puan tolak lamaran saya? Menjalin hubungan macam tu dengan menantu sendiri, bukan dengan orang lain. Puan Salmah tidak dapat lagi menafikannya, Encik. Apa yang Encik fikirkan? Buat perkara macam tu dengan suami anak perempuan sendiri. Suara Encik Hamid semakin kuat. Orang-orang di sekeliling mula menoleh. Tolong perlahankan suara Encik, rayu Puan Salmah. Tetapi Encik Hamid tidak berhenti. Perlahankan suara selepas buat perkara terkutuk macam ni. Puan pernah fikir tak apa jadi kalau anak Puan tahu. Kata-kata Encik Hamid seakan merobek hati Puan Salmah. Puan Salmah, Puan tak berniat nak tamatkan semua ni? Atau saya patut beritahu anak Puan sendiri? Jangan. Jerit Puan Salmah sambil teresak-esak. Jadi apa yang Puan akan buat? Tanya Encik Hamid dengan dingin. Puan Salmah tidak dapat menjawab. Malam itu Puan Salmah menceritakan semuanya kepada Khairul. Apa? Dah kantoi? Wajah Khairul menjadi pucat lesi. Apa yang patut kita buat, Khairul? Tanya Puan Salmah sambil menangis. Kalau orang tu beritahu Yasmin. Khairul juga menyedari betapa seriusnya situasi ini. Semuanya boleh hancur. Ibu, nampaknya kita kena tamatkan hubungan ni. Mendengar kata-kata Khairul, air mata Puan Salmah semakin deras. Perlu ke kita buat macam tu? Tak ada cara lain. Kita kena lindungi Yasmin. Pada saat itu, kedua-duanya tahu waktu indah mereka akan segera berakhir. Seminggu kemudian, Khairul dan Puan Salmah melakukan pertemuan terakhir di rumah Puan Salmah. Mereka duduk saling berhadapan dengan ekspresi yang tidak dapat digambarkan sedihnya. Ini betul-betul yang terakhir? Tanya Puan Salmah dengan suara bergetar. Kena macam tu Bu, kita berdua tahu itu. Hati Khairul juga hancur. Tetapi dia terpaksa menerima kenyataan. Kerana ugutan Encik Hamid, mereka tidak boleh meneruskan hubungan ini. Tapi saya cintakan ibu. Aku pun cintakan kau, Khairul. Mereka saling berpelukan untuk kali terakhir. Entah berapa lama mereka begitu. Masa seakan-akan berhenti. Bahagiakanlah Yasmin, kata Puan Salmah sambil mengusap belakang Khairul. Ibu juga, semoga jumpa orang yang baik. Tetapi kedua-duanya tahu bahawa mereka tidak akan mampu mencintai orang lain. Sejak hari itu, Khairul tidak lagi mengunjungi rumah Puan Salmah. Yasmin menerima perubahan suaminya secara positif. Abang, akhir-akhir ni tak pergi rumah ibu lagi. Dulu kan selalu sangat. Ya, selalu sangat ke sana nanti menyusahkan pula. Jawab Khairul sambil memaksa diri untuk senyum. Tetapi di dalam hatinya, dia merindui Puan Salmah. Setiap malam dia tertidur sambil memikirkannya. Dan apabila bangun di pagi hari, orang yang pertama terlintas di fikirannya juga Puan Salmah. Puan Salmah juga merasakan hal yang sama. Semakin lama dia bersendirian, semakin besar kerinduannya pada Khairul. Encik Hamid tidak lagi menghubungi Puan Salmah.
Mungkin dia sudah memastikan hubungan mereka berakhir, atau mungkin dia kecewa dengan perbuatan terkutuk itu. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, situasinya tidak berubah. Khairul menjadi lebih berhati-hati dan lembut dalam hubungannya dengan Yasmin. Sebahagiannya kerana rasa bersalah, sebahagian lagi sebagai usaha untuk melepaskan kerinduannya pada Puan Salmah ke tempat lain. Yasmin gembira dengan perubahan suaminya. "Abang, akhir-akhir ni abang betul-betul berubah, jauh lebih lembut." Khairul menjawab sambil tersenyum, tetapi di sebalik senyuman itu tersembunyi luka. Suatu hari, Yasmin mencadangkan, "Abang, hujung minggu ni kita pergi rumah ibu jom, dah lama sangat tak ke sana." Jantung Khairul berdebar kencang. Fikiran untuk bertemu Puan Salmah lagi membuatnya teruja sekaligus takut. "Baiklah, jom." Hujung minggu itu, Khairul dan Yasmin bersama-sama mengunjungi rumah Puan Salmah. Apabila Puan Salmah membuka pintu dan mata mereka bertemu, masa seakan terhenti. Tetapi kedua-duanya berpura-pura seolah-olah tiada apa-apa. "Selamat datang, Yasmin," sapa Puan Salmah lebih berhati-hati dari biasa. "Selamat tengah hari, Bu," sapa Khairul dengan sopan. Tetapi suaranya bergetar. Semasa makan tengah hari, ketiga-tiganya berbual dengan canggung. Yasmin tidak merasakan suasana aneh di antara mereka, tetapi Khairul dan Puan Salmah merasa tidak selesa kerana saling menyedari kehadiran satu sama lain. Dalam perjalanan pulang, Khairul teringat renungan terakhir Puan Salmah. Renungan itu masih dipenuhi cinta dan kerinduan. 6 bulan berlalu. Hubungan Khairul dan Yasmin stabil. Tetapi di sudut hati Khairul, Puan Salmah masih ada di sana. Puan Salmah juga begitu. Pada malam-malam yang sunyi, dia sering menangis sambil mengenang Khairul. Suatu hari, dalam perjalanan pulang dari pejabat, Khairul tanpa sengaja terserempak dengan Puan Salmah. Penampilan Puan Salmah yang keluar dari pasaraya masih kelihatan cantik. Pandangan mereka bertemu, tetapi tiada kata yang terucap. Mereka hanya saling menatap sejenak lalu berjalan ke arah masing-masing. Tetapi dalam detik yang singkat itu, mereka mengesahkan segalanya, bahawa cinta mereka terhadap satu sama lain masih ada. Dan hakikat bahawa cinta itu tidak akan pernah boleh bersatu. Khairul pulang ke rumah dan makan malam dengan Yasmin, tetapi fikirannya sepenuhnya tertumpu pada Puan Salmah. Puan Salmah juga merindui Khairul di apartmennya yang sepi. Cinta mereka telah tamat, tetapi belum terpadam. Ia masih menyala di lubuk hati mereka yang paling dalam.